Ibu yang menyusu ni memang hebat. Tapi jangan sampai lupa badan sendiri perlukan nutrisi juga. Kalau ibu tak cukup kalsium, badan akan ambil dari tulang dan gigi. Lama-lama itu yang cepat rasa sakit lutut, sakit belakang bila usia makin meningkat. Kalau perasan, tengoklah mak-mak kita kan, nenek-nenek kita kan yang dah tengoklah bila masuk je umur 50, ramai tak parents kita, mak-mak kita yang alami sakit lutut. So ibu-ibu yang muda ni nak ke rasa macam tu nanti? So nak elak, ibu boleh ikhtiar minum susu dan makan banyak sayur hijau. Tambahan, ambil vitamin yang ada magnesium, kalsium dan vitamin D. Tambahan lain, ibu juga boleh ambil collagen dan juga omega 3 untuk bantu sendi lebih ancal. Ibu-ibu janganlah tunggu sampai sakit lutut baru nak cari ubat. Boleh DM Pika untuk dapatkan set lengkap untuk ibu sihat.